Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana duduknya kemuliaan seorang manusia? Kita menilai kemuliaan seorang manusia seumumnya terletak pada 5 sudut. Pada pangkat derajat, kekayaan harta benda, rupa paras, keturunan serta pakaian. Dan di antara 5 perkara ni, kita mula menilai kemuliaan seorang manusia pada pakaian. Kita jadikan pakaian sebagai faktor pertama bagi menentukan kedudukan serta kemuliaan seseorang. Bila kita bertemu dengan seorang yang berpakaian kemas dengan kereta besar, kita anggap dia sebagai seorang yang mulia, walaupun dia pada hakikatnya merupakan seorang penipu. Besar mana pangkat seseorang, jika disarung dengan pakaian seorang peminta sedekah, kita akan anggap dia bukan seorang yang mulia. Kaya mana seseorang, jika kita bertemu di pinggir jalan dengan pakaian yang koyak rabak, kita tak akan anggap dia sebagai seorang yang mulia. Mulia mana keturunan seseorang jika kita bertemu ketika dia sedang mengayuh basikal buruk dengan pakaian kotor dan bertampak, kita tak akan anggap dia seorang yang mulia. Dulu, saya ingat satu kisah yang saya dengar masa budak-budak dulu. Ketika seorang imam sedang bekerja di kebunnya, dia dijemput ke majlis tahlil dengan segera. Tok Imam sekadar basuh kaki tangan, terus pergi ke majlis tanpa salin pakaian. Pakaikan plakat dengan t-shirt nipis putih. Sampai di tempat jemputan, beliau tak dijemput naik ke rumah. Selepas tunggu beberapa ketika, Tok Imam balik ke rumah, salin pakaian, pakai serban dengan jubah. Segera Tok Imam dijemput naik. Selesai tahlil, Tok Imam dihidang dengan pelbagai makanan. Tok Imam merasakan yang dijemput tuan rumah ada pakaian, bukan dirinya. Jadi Tok Imam celup pakaian dalam makanan dan terus pulang. Biar pakaian yang makan. Kerana kemuliaan seseorang manusia dinilai melalui pakaian, bukan batang tubuh seseorang. Ingatlah kemuliaan sebenar seorang manusia terletak pada tahap ketakwaannya kepada Allah SWT. Takwa bukan sesuatu yang gaib. Hanya Allah saya maha mengetahui, bukan kita untuk menilai tahap takwa seorang manusia. Kemuliaan seorang manusia sebenar hanya akan kelihatan di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Surah Hujurat ayat 13. Ingatlah bahawa kemuliaan merupakan sesuatu yang tersembunyi. Hanya Allah yang maha mengetahui, manakala kita manusia dapat mengetahui tahap takwa seseorang. Oleh kerana itu, jangan sekali-kali kita menilai seorang manusia melalui pakaian. Menilai kemuliaan seorang manusia melalui pakaian menyebabkan kita mudah tertipu. Kemuliaan seorang juga bergantung pada pangkat derajat, kekayaan, rupa paras dan keturunan. Kemuliaan seorang bukan terletak pada batang tubuh kita. Bila semua ini hilang dari kita, maka kemuliaan kita akan ikut hilang. Oleh kerana itu, kita jangan sombong dengan pangkat yang tinggi, dengan kekayaan yang melimpah ruah, wajah cantik serta keturunan yang mulia. Kerana semua ini tak akan kekal dengan kita. Bila semua ini hilang dari kita, maka kita tak akan dimuliakan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.